Uncle Mutu. Ini Ros ada bawa nasi lemak 20 bungkus ya. Iya, Ros. Kenapa susah-susah? Mana itu dua orang muda? Diorang tolong atuk kat dusun. Okey, Ros. Saleh. Ha? Ros nak bawa baju. Nanti datang rumah ambil kain ya. Yelah, boleh ukur sekali. Tak payah. Pakai je ukuran lama. Mana boleh? Itu ukuran dah lama sangat. Manalah tahu dah. Apa dia? Uncle Mutu. Ini Ros ada bawa nasi lemak 20 bungkus ya. Iya, Ros. Kenapa susah-susah? Mana itu dua orang muda? Dia orang tolong atuk kat dusun. Okey, Ros. Saleh. Nanti Ros dapat baju. Nanti datang rumah ambil kain ya. Yelah. Nanti boleh ukur sekali. Tak payah. Ros dah ukur dah. Hanya boleh. Itu ukuran dah lama sangat. Mana tahu dah. Rumah tu dalam? Oh, boleh. Jangan terus sini. Belakang, itu Pak Samad punya reban ayam sudah nampak. Pusing kiri. Belakang, itu jambatan juga sudah nampak. Pusing kanan. Ayo, betul tak? Saya punya kepala pun sudah pusing. Hayonya, mana ada duit? Tengok situ pun cukup lah. Upin, Ipin, sini mari. Tanya, tadi marah. Sini marilah. Uncle. Hayonya, ini budak. Mana-mana pun mau main juga. Jangan makan saya, jangan makan. Saya kurus. Ayo, api, tolong. Itu cerita bujang lapor, seniman bujang lapor, pendekar bujang lapor, Alibaba bujang lapor, semua lapor saya suka. Atong, jangan cakap kuat-kuat. Nanti hantu itu mari. Raju, mula jahat. Teh tadi ada Milo ice, teh panas, teh ice, barley ice, air kosong, air suam makan. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti peranta, mie goreng, Maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua apa ada. Memanglah habis. Semua sudah masak kasih hantar rumah opa. Rumah kamu lah. Ayo. Rumah kita. Ayo, Mutu. Boleh jahat.